Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita dapat bertemu dalam pembelajaran digital. Okey, sebelum cikgu kenalkan diri, cikgu Abdul Aziz bin Abdullah dari SMK Seri Ampang. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah bab 3 pengangkutan dan subtopiknya 3.3 darah manusia, dan tajuk kita ialah padanan kumpulan darah penderma dan penerima. Pendengar yang kita ketahui bahawa sekiranya berlakunya kemalangan di jalan raya yang melibatkan mangsa kehilangan darah yang banyak, tentunya pihak hospital akan membuat tindakan yang segera, iaitu akan membuat pemindahan darah. Tapi sebelum membuat pemindahan darah, pihak hospital perlu mengetahui kumpulan darah penerima. Kumpulan darah penerima mestilah serasi dengan kumpulan darah penderma. Sekiranya kumpulan darah penderma dan penerima tidak serasi, ini akan menyebabkan perkumpulan darah. Apa itu perkumpulan darah? Di mana darah yang tercair asalnya akan menjadi gel dan akhirnya membeku. Tentunya darah yang membeku ini menyebabkan kesihatan kita akan terganggu dan boleh membawa kepada kematian. Okey, kita tengok grafik itu berkaitan dengan penerima dan penderma yang sepadan, yakni yang serasi. Okey, contohnya kumpulan darah A boleh menderma kepada A dan AB sahaja, manakala kumpulan B kepada B dan AB untuk AB saja, manakala O yang baik hati inilah dia boleh menderma semua darah kepada kumpulan darah A, B, AB dan O. Ini pun satu lagi, tak apa, sama jugalah. Bagi penerima dan penderma, sama. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan penerima darah universal? Penerima darah universal adalah individu dalam kumpulan darah AB yang boleh menerima darah daripada semua kumpulan darah A, B, AB dan O. Kerana apa? Ini kerana kumpulan darah AB mempunyai antigen A dan antigen B, tetapi tidak mempunyai antibody A dan antibody B. Itu dipanggil penerima darah universal. Manakala penderma darah universal ialah kumpulan darah O dikenali sebagai penerima universal, iaitu kumpulan darah O, kerana boleh menderma kepada semua kumpulan darah. Ini kerana kumpulan darah O tidak mempunyai antigen A dan antigen B di permukaan sel darah merahnya. Okey, baik, kita tengok soalan kuis untuk pemahaman kamus. Tengok soalan yang pertama. Apakah kumpulan darah dikenali sebagai penderma universal? Ya, betul. Penderma universal ialah kumpulan darah O. Soalan yang kedua, apakah kumpulan darah yang dikenali sebagai penerima universal? Ya, betul. Kumpulan darah AB. Okey, tengok soalan yang ketiga. Apakah akan terjadi sekiranya padanan darah kumpulan darah penerima dan penerima tidak serasi? Jawapannya, ya, akan berlakunya pengumpulan darah dan boleh membawa kepada kematian. Okey, satu soalan, kita tengok soalan objektif juga. Soalan objektif. Okey, mengapakah darah jenis O hanya diberi dalam keadaan kecemasan jika jenis darah penerima tidak ketahui? Jawapan dia ialah B, darah O dianggap paling selamat untuk semua kita. Okey. Cikgu rasa pembelajaran kita setakat ini saja dulu. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada saat akan hadapan. Sekian, terima kasih.